Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni kita mengatur setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kurnianya Allah Taala masih berikan kita subsidi umur untuk kita menumpang hidup di dalam muka bumi Allah Taala ini. Alhamdulillah. Kita dah berpuasa 3 hari dah. 3 hari dah kita dah berpuasa dalam bulan Ramadan. 4 malam dah kita dah menunaikan ibadat sunat tarawih. Mudah-mudahan doa kita, hasrat dan hajat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala simpan usia kita ni sehingga kita selesai menjalani ibadah Ramadan insya-Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ni saya nak ambil lebih kurang 15-20 minit ya tuan-tuan. Lepas tu kita nak sambung lagi. Ada 12 rakaat lagi. Cuma saya nak abang awal-awal, saya mungkin tak tunggu sampai habis dah. Malam ni saya nak balik pasal esok pagi-pagi saya ada program pula. Nak balik pun Pak Long tengah 2 jam baru nak sampai rumah saya. Pak Long tak apalah, tengah 2 jengkai ya rumah. Tuan-tuan duk tani rumah tengah 2 jengkai daripada masjid sampai. Saya tengah 2 jam. Tu pun kalau driver saya tekan minyak sambil berdiri. Kalau dia duduk, jumpa pula dengan kereta lembab, mau pergi 2 jam. Malam ni saya nak cakap 3 benda ya. Ada orang duk kata, dia kata ni, yang puak-puak masjid ni pun dia duk kalut, duk buat tazkirah. Siapa? Terawih ada. Yang bulan lain pun ada ceramah. Yang bulan lain pun ada kuliah. Hak mai Ramadan ni pun dia duk gagah tebiang nak buat tazkirah ni bersiapa? Ada orang kata lagu ni, bukan Taman Keladi tak. Dia duk Taman Nilam. Taman Keladi bagus ke semua. Jadi saya nak jawab sebelum saya nak ni. Apa keperluan kita buat tazkirah Ramadan ni tuan-tuan? Hak kita duk ambil juga 10-15 minit celah-celah tarawih ni pasal apa? Sebab inilah masa yang terbaik untuk ustaz-ustaz ni duduk bercakap teguk benda hak tak betul orang duk buat dalam bulan Ramadan. Jujur saya nak tanya tuan-tuan, bulan Ramadan dengan bulan lain, mana lebih ramai orang main masjid? Hak tak pernah main dengar kuliah pun, dia dengar bulan Ramadan. Dia bukan nak buat 20 pun, dia pun 8. Tapi dia kata, lang duduk, dia kata, dengar pergi lah. Celah ni lah manfaat masa yang kami ustaz-ustaz ni boleh ambil, nak teguk tuan-tuan, nak teguk maklum-Pak Long, ni adik abang ni, hak mana duk buat tak betul, kena apa betul. Malam ni ada 3 benda saya nak cakap. Yang pertama, saya nak tegur beberapa perkara yang benda tak betul, tetapi dah jadi lagu betul dalam bulan Ramadan. Benda ni tak betul, tapi dah orang duk buat, benda dah biasa, dia duk rasa lagu tak ada apa, dia buat.
Apa dia Ustaz? Yang pertama, saya nak tegur. Solat tarawih kena buat lepas sembahyang Isyak. Dia kata ada betul tak? Tak sah kita sembahyang Isyak lepas. Tak. Ada orang, dia main-main, orang duk sembahyang tarawih. Dia tak sembahyang Isyak lagi. Dia tarawih dulu. Habis tarawih baru dia buat sembahyang Isyak. Tak sah tarawih tu, saya nampak. 2-3 malam lepas, saya pergi tazkirah satu surau. Saya tak mau abang di belah mana. Satu masjid. Kita buat tazkirah lepas 8. Habis 8, habis witir apa semua. Kami nak balik. Saya pun duduk berjalan nak keluar daripada masjid tu. Budak ni kan. Umur lebih kurang 16-17 tahun. Dia main tegak. Lepas tu saya kata, jom kita pergi Morai tu. Ada Morai. Dia kata, tak apa Ustaz, saya nak sembahyang Isyak. Saya kata, nak sembahyang Isyak. Sembahyang Isyak tak? Tak saya buat tarawih. Main-main dah orang buat tarawih. Dia buat tarawih dulu. Ni baru saya nak buat Isyak. Saya kata ni ikut mana? Ikut abah kan? Dia ikut madhab mana? Madhab pak dia. Saya kata ni adik, tarawih kena buat lepas Isyak. Dia kata duk, saya duk buat lagu ni dia ikut pak saya lama dah. Pak hang bodoh. Ni, saya tazkirah ni ikut belah Al-Ustaz. Dia ni orang Al-Ustaz, tapi saya dengar cerita pak dia, saya Taman Keladi Sungai Petani. Dia ke masjid tu, abang tak tahu betul tak betul ya lah. Tarawih kena buat lepas Isyak. Kalau kita main masjid, orang duk sembahyang tarawih. Kita buat dah sembahyang Isyak. Dia kata tak apa, agak Ustaz, lepas sembahyang sunat. Kita nak sembahyang wajib. Sembahyang tu sama. Follow ya. Lainlah kalau hang nak sembahyang Isyak, hang duk pergi ikut belakang orang sembahyang mayat. Tukut lah. Sembahyang mayat ni tak ada rokok, tak ada sujud. Ni sembahyang tarawih. Hang main belakang. Orang sembahyang tarawih. Hang Isyak tak buat. Buat Isyak dulu. Habis Isyak baru tarawih. Dia kata tak apa Ustaz, Allah Ta'ala pun faham lah kot. Allah Ta'ala bukan pak menakan hang. Ni yang pertama saya nak tengok. Sebab banyak orang duk buat benda lagu tu. Betul ke tak? Ada orang dia kata tak apa, buat tarawih dulu tak apa. Selagi tarawih, lepas tarawih Isyak. Yang kedua, benda hak tak betul, tapi orang duk buat lagu betul. Hak ni Taman Keladi pun ramai. Apa dia Ustaz? Puasa tak tinggal, sembahyang 5 waktu haram tak buat. Gelak apa gelak? Ramai. Silap-silap aduk melengung dalam masjid malam ni pun ada. Dia kata lagu kata kat aku tu. Kata kat hang kan. Puasa tak tinggal. Sembahyang haram tak. Ulama sebut siapa yang tak sembahyang 5 waktu. Puasa dia buat. Puasa dia Allah Ta'ala tak terima. Jagalah puasa ni. Jaga tak sanggup puasa ni. Telan ayak liak berharam tak. Takut batal. Ludah 12 suku menyuluk kat rumah. Nyuluk tak buat apa. Kering badan-badan. Sembahyang haram tak. Lagu ni nama dia bodoh. 3. Saya nak tengok. Ni poin yang pertama. 3. Hak ni tak salah. Tak salah sampai tak sah ke tak. Cumanya tak berapa nak elok. Apa dia? Tarawih buat, witir tak buat. Hak ni pun saya nak tengok. Ibadat malam ni tuan-tuan, tutuplah dengan witir. Ni kita buat 8 ni, kita buat 8 ni. Tadi saya tengok ada. Dia kata aku tak 8, tadi dia duduk ke belakang, dia witir siap-siap. Sekali dia habis tazkirah, dia balik. Tak apa. Hak yang tak buat lagi sekali ni, follow belakang tu imam. Buat witir. Tutup ibadat malam dengan witir. Dia kata, Ustaz, saya sekali balik Ustaz. Saya tidur Ustaz. Esok saya nak mangkit buat sembahyang tahajud pula. Memang Pak Long jenis duk mangkit ke? Duk mangkit Ustaz. Tiap malam mangkit. Sebab tu saya tak buat. Sekali saya mangkit, saya buat. Tu tak apa.
Kalau hak jenis lagu saya, banyak tak bangkit pada bangkit, buat siap-siap. Dia kata, "Dok, Ustaz, saya ada dengar mereka kata, kalau buat witir, lepas tu sekali tak boleh buat solat malam dah." Dak, pandangan ulama kata, ada yang kata, buat witir siap-siap, lepas tarawih, 3 rakaat ke, 5 rakaat ke, ikutlah. Buat siap-siap, balik lena. Balik lena, esok jaga. Nak bangkit esok. Nak semayang apa semayang? Semayang taubat ke, nak semayang hajat ke, nak semayang tahajud ke, buat. Witir buat dah semalam. Yang ni pandangan ramai ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Buat, tak ada masalah. Tapi kalau hang rasa hang jenis bangkit, hang nak buat malam ni tarawih, habis tarawih nak balik lena, esok bangkit, bantu hang buat lain. Tak apalah kalau hang ni memang jenis duk bangkit. Mau hang pun lebih kurang ustaz duk tazkirah ni, banyak tak bangkit pada bangkit, lebih baik buat siap-siap. Saya duk tengok ada mereka duduk kelain juga dah bab ni. Oh, kira boleh buat dah ustaz? Boleh. Buat siap-siap 3 rakaat malam ni sekali. Lepas tu, bangkit tidur esok, buat dan nak buat apa pun. Nak buat-buatlah dua. Tak apa. Ustaz, ya. Saya ada dengar orang tua-tua duk habaq. Dah tutup, kita buka, kena tutup balik. Lagu mana ustaz? Bisa dengar tak? Ni yang Pak Long bisa dengar kot. Dulu-dulu ni Tok Guru dia kata dah tutup. Esok ni buka balik. Kena katuk balik. Dia kata. Hak ni saya zaman mengaji sekolah Arab dulu. Saya dengar. Ada Tok Guru ni dia pada buat. Ni kalau tak silap saya lah. Kalau tak silap saya pun bukannya erti dengar Pak Long baik. Kalau tak silap saya, dalam mazhab Imam Hanbali kot, ada setengah pandangan dalam mazhab Imam Hanbali. Dan menjadi amalan orang tua-tua dulu. Dia kata tutup dah. Malam ni tutup. Tutup tu makna witir lah. Witir dah 3 rakaat. Lepas tu esok anak buka lah. Lepas buka, buat apa-apa, tutup balik. Hak tu yang mereka duk kata tu, malam ni buat 3, esok buat 2 tu. Bilangan betul, cara faham tu jangan salah, kena bagi betul. Ada mereka kata malam ni kita buat siap-siap 3. Buat siap-siap 3. Esok kita bangkit mayang apa, tutup lagi dengan 2. Dia faham lagu tu, wallahu a'lam. Hak saya faham, witir ni satu malam satu waktu. Tak ada 2 kali witir dalam satu malam. Lepas tu yang mereka kata buka tutup ni lagu mana? Hak ni amalan orang tua-tua dulu, Tok Guru dulu. Dia pegang pandangan dalam mazhab Imam Hanbali. Kalau tak silap saya. Kalau silap saya minta maaf. Mungkin ada ustaz-ustaz yang kalau saya tak betul, tolong betul. Yang kata tutup, buka, tutup. Tok Guru dulu duk buat. Lepas buat tarawih, malam ni buat tarawih 8 rakaat contoh. Tutup siap-siap 3 rakaat witir. Bila mereka bangkit pagi esok mereka nak buat, mereka buat solat sunat mutlak 1 rakaat. Solat sunat mutlak 1 rakaat. Ni untuk apa dia? Untuk nak buka balik. Dia nak bagi genap semalam ni. Witir kan dia ganjil. Ni dia bagi genap. Dia buka balik. Lepas tu dia semayang. Dia nak semayang apa? Dia nak semayang hajat ke? Dia nak semayang tahajud ke? Dia nak semayang taubat ke? Dia buat. Habis dia buat, dia tutup balik witir 1 rakaat. Hak tu kata tutup semalam, buka balik, tutup balik. Jadi dia bilangan dia betul lah 3-2. Tapi bukan niat witir 3-2 tu. 3 witir dah semalam. Pagi ni tambah 1 mutlak untuk genapkan bilangan semalam. Lepas tu buat solat sunat. Tutup balik dengan witir 1 rakaat. Hak ni Tok Guru dulu dia buat. 5 rakaat juga tak? 3 rakaat tarawih, 1 rakaat 3 rakaat witir, 1 rakaat
mutlak, 1 rakaat witir. Bukan 3 witir malam ni, esok buat, sambung pula 2 rakaat witir. Bukan lagu tu. 3 malam ni, buka pula mutlak 1 nak bagi genap, buat solat-solat sunat, tutup 1 rakaat. Yang ni kalau tak silap saya, pandangan dalam madhab Imam Hanbali. Kalau tak silap saya dalam kitab Al-Mughni. Kalau tak silap. Kalau silap, saya minta maaf. Saya lapik dia. Kalau tak silap, sebab saya pun bukannya reti sangat. Cumanya kita nak pegang hak mana Ustaz? Payah tak ada tutup, buka, tutup. Payah. Dia kata payah. Lah ni hang payah, hang buat lagu ni. Hang buat siap-siap witir, esok hang nak mangkit, hang nak sembahyang apa, hang sembahyang lah. Lepas tu tak payah witir dah. Sembahyang buat dah. Oh. Tapi saya ni, witir dia, dia lagi 2 rakaat, lagi 1 rakaat. Lah buat lagu ni. Witir dia ada 3 wajah. Ulama' duk ajak kita tutup guru duk abang. Yang pertama, buat lagu hak tuan-tuan duk buat. 2 rakaat, 1 tahiyat, 1 salam. Mangkit pula 1 rakaat, 1 tahiyat, 1 salam. Wajah yang kedua, buat lagu sembahyang maghrib. 3 rakaat, rakaat kedua tahiyat, tak panggil salam. Naik rakaat ketiga, tahiyat, panggil salam. Kalau nak laju lagi, wajah ketiga, tibai 3 rakaat, lah tu 1 tahiyat, salam. Jadi dia kata yang kami duk buat wajah keempat, apa dia? Tak ada rakaat, tak ada tahiyat, tak ada salam. Hak tu wajah keempat. Tak ada rakaat, tak ada tahiyat, tak ada salam. Ni saya nak abang, rugi. Kan Nabi kata, kalau tak membebankan umat aku, 3 benda aku nak minta umat aku jangan duk tinggal, Nabi kata. Yang pertama, kalau tak beban, Nabi tak bagi umat dia tinggal sembahyang duha. Setiap pagi jangan duk tinggal. Kedua, Nabi tak bagi kita tinggal ni apa dia? Yang kedua, Nabi tak bagi tinggal puasa. Setiap bulan, korang-korang 3 hari maklum. Yang ketiga, Nabi tak bagi kita tinggal apa dia? Witir sebelum tidur. Sayang, terawih sampai 8 rakaat. Terawih 12 rakaat. Tapi witir tak buat. Cukup rugi yo. Cukup. Ni saya nak tengok yang pertama. Yang kedua, nak biha. Yang kedua, saya cukup syok tazkirah Ramadan. Cakap sikit, payment full. Kalau duk kuliah, apa no, mak tak ada sejam jangan duk berhenti. Lepas tak halal dia tu. Yang kedua, 2 amalan yang kita jangan duk tinggal dalam bulan Ramadan ni, saya nak minta tolong banyak buat. Saya, tuan-tuan duk buat banyak dah amalan. Cuma saya nak tolong peringat 2 amalan ni jangan duk tinggal dalam bulan Ramadan. Yang pertama, saya nak abang dekat orang Taman Keladi, tolong perbanyakkan buat dalam bulan Ramadan ni pada Pak Long. Pak Long baca Quran elok dah. Pak Long duduk berzikir elok dah. Mak Long sembahyang tarawih elok dah. Mak Long apa? Satu benda saya nak pesan. Apa dia Ustaz? Jangan duk tinggal. Jangan lupa qada sembahyang banyak-banyak bulan Ramadan ni. Tapi jangan duk kira qada tarawih tak buat. Dia duk tanya, dia kata, Ustaz, mana afdal? Mana lebih baik? Sembahyang tarawih ke qada ke dalam bulan Ramadan? Soalan lagu ni Pak Long, sebab kita duk tanya anak kita, hang sayang siapa? Abah ke mak? Dia tak Mak Long duk tanya soalan tu. Anak nak kata apa Mak Long? Ha, je mana? Sayang siapa? Hak sahabat tanya Nabi, bukan sayang kepada siapa yang aku nak kena berbakti. Hak sahabat tanya Nabi itu dia tak Mak Long? Mak Long, awak lagu nak mati je nampak. Baru 8 rakaat. Lagu balik perang pada Syria. Mak Long,
Hak Nabi, sahabat tanya Nabi tu, ya Rasulullah, aku nak kena berbakti dekat siapa? Mak gaya, Nabi kata apa dia Ahmad tu? Ibumu, betul tak? Hak tu dia bukan tanya siapa yang saya kena sayang. Siapa yang lebih saya kena berbakti kepada? Kuat-kuat Mak Long, siapa dia? Ibu. Lepas tu dia tanya pula, lepas tu Nabi kata? Ibu. Lepas tu Nabi kata? Ibu. Lepas tu? Ayah, bapa. Betul tak? Ibu berapa? 3. Bapa? Ibu berapa? Tak dengar berapa? 3. Bapa? Ibu berapa? 3 ibu, 1 bapa. Maklum. Haram tunggu dia kata. Tak betul tak maklum? Kod saya, maklum jawab tadi. Ibu berapa? Pak? 1 pak, berapa ibu? Ha? Gelak apa gelak? Yang tu bukan sahabat duk tanya. Mak dengan pak nak kena sayang siapa? Dah. Ni kita duk pergi tanya anak kita. Ni adik-adik sayang abah kan sayang mak? Jim budak tu. Budak tu kata dua-dua sayang. Dah, satu je. Oh, sayang siapa tu? Dia tengok mak dia. Mak kata, sayang pak aku tak redha. Tengok pak pula, hang kata tak sayang aku tak halal. Hak ni soalan Jim. Sama lah dia main tanya kita. Ustaz, bulan Ramadan, nak qada ke? Nak tarawih? Dua-dua kena buat. Jangan qada tak sembahyang tarawih. Sebab tarawih, bulan Ramadan dia ada. Tarawih pula, dia duduk lepas Isyak. Lepas lohor, boleh qada. Betul tak? Sebelum lohor, boleh qada. Sebelum masak, boleh qada. Lepas maghrib, boleh qada. Lepas tarawih, balik rumah sehari pun, boleh qada. Tarawih ni paklong, bulan Ramadan dia ada. Saya pernah terbaca satu karangan dalam kitab, saya tak ingat kitab apa. Ulama dia bahas. Ada pandangan kata, satu waktu yang kita qada dalam bulan Ramadan menyamai 70 waktu yang kita qada pada bulan lain. Hak ni lah perbezaan ulama. Ada perbezaan dan salah satu pandangan ulama tu. Buat, jangan duk tinggal. Ada masjid. Saya dah pergi mengajar di babak masjid tu. Malam Ramadan, dia ada 2 jemaah. Siapa nak tarawih, duduk dalam ni, mayang dengan tu imam. Siapa tak mau mayang tarawih, nak qada, pergi mayang kat luar, ada jemaah pula. Jangan sampai tu. Tarawih buat. Qada jangan tinggal. Yang kedua, setiap hari kena buat, jangan duk tinggal. Sedekah. Sebab sahabat tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, sedekah ni waktu terbaik nak bagi bila? Saya rangkum 2-3 hadis. Saya rangkum kesimpulannya Nabi kata ada 4 waktu. Yang afdal terbaik kita nak sedekah. Yang pertama, sedekah ni waktu mana yang baik? Waktu hang rasa kedekut, hang sedekah. Waktu tu cukup baik. Oh. Rasa kedekut. Duk kena tutup makanan orang hadiah dak. Mai buka puasa kat masjid, komplain banyak, duit haram tak bagi. Telur lagi no. Pak malam telur. Dia ingat kita keturunan hantu raya kot. Ni, hang bagi pun dak orang jamu tu besar rahmat dah dak. Hak duk cakap banyak ni, hak jenis tak bagi. Hak jenis bagi, dia bukan tak cakap banyak, mai pun dak. Dia bagi-bagi dia tak mai. Hak tak bagi tu dia cakap banyak. Syukur dak. Kedekut. Keluar habis tarawih duk lenggak. More tak ada. Tak ada no. Masjid ni dia simpan duit saja. Apa pun tak buat. Ada jenis Ramadan ni. Tapi dia balik dah. Tak, dia balik dah. Dia tahu saya nak tutup dia tadi.
Sama-sama beralih rakaat 8 tu dia tutup balik tu ya. Faham tak dah? Makan, faham tak dah? Dia duduk cari salah. Dia tengok. Dia kata, hang tengok tu. Hang tengok kata puak masjid ni cukup tak guna. Pasal apa pula? Hak geng sah depan semua yang kepala hijau. Hak kita kepala putih je. Ni, hang pi beli mai hantar. Beli tak mau kedarah kuat. Ada tak orang lagu ni? Jangan duk kata. Ni bulan Ramadan baru. Jangan duk kata. Bila ustaz tanya, jawab mudah. Wallahu a'lam. Tapi saya tahu dah. Saya dah hantar unit risikan saya. Mereka dah buat kajian petang tadi. 3 orang dalam Taman Keladi ni. Perangai lagu tu. Tak ramai, 3 orang. Maklum, waktu yang terbaik nak sedekah. Waktu bila? Waktu kedekut. Yang kedua, waktu hang rasa hang nak kaya. Yang ketiga, waktu hang sihat. Waktu sakit boleh nak sedekah dah sakit. Orang duk buah ayat yasin dengan peracah kain ni. Apa pun tak boleh buat dah maklum. Apa pun tak mau dah. Duduk dalam ICU tu. Berselerak waya sama banyak dengan jambang. Waktu tu nak sedekah bagus. Waktu tu apa pun tak mau dah maklum. Orang jantan tu apa pun tak mau dah. Tak mau dah. Sembang duit apa tak mau. Tapi janda dia jawab. Duduk tun izin no. Tak tahu nurse duduk tarik cadat katil sebelah. Nurse duduk sembang. Dia kata, kak aku janda dah. Baru habis iddah. Dia duduk tun. Dia boleh tanya, umur berapa kak tu. Dia boleh tanya lagi. Ni hospital Sungai Petani cerita kat saya ni. Perangai orang Sungai Petani. Duduk dalam ICU nak mampuih dah maklum weh. 4 jam lagi malaikat nak mai. Sembang bab janda, dia boleh tanya anak berapa, umur berapa janda tu. Hak lain dia tak mahu kan? Yang keempat, waktu yang afdal tu bila Pak Long? Waktu yang afdal tu bila? Waktu yang afdal Nabi kata, bulan Ramadan. Sedekah. Dalam bulan Ramadan ni pula ulama bahas, sedekah yang paling kena banyak buat bulan Ramadan ni, sedekah jariah. Sedekah jariah. Sedekah kan Nabi kata bila mati saja anak Adam, terputus segala amalan dia kecuali 3. Nabi habaq. Yang pertama apa dia? Sedekah jariah. Sedekah yang pahala berterusan. Sedekah yang pahala berterusan. Macam mana Ustaz yang sedekah pahala berterusan? Macam ni. Sedekah ni Pak Long oi. Bagus. Pahala besar. Tapi yang lagi besar, jariah. Dua-dua kena buat bulan Ramadan. Tapi yang kena banyak buat, jariah. Contoh, masjid nak tukar kapet masjid ni. Ni kapet baru saya tahu Masjid ni saya bukan baru main, lama dah. Daripada haram tak ada aircon dulu ni. Pintu pun tak ada zaman tu kan. Kira dalam Malaysia, masjid yang paling leh buh aircon masjid ni kan. Sebab dulu sejuk. Pintu pun tak ada. Patut pintu tak ada. Orang kena ramai nak senang masuk. Haram tak mah. Ni kapek baru ni. Pihak masjid buat pengumuman nak tukar kapek. Kaki kita buh 15. Kita buh lah. Dia mai jumpa Tok Imam lah. Tok Imam 30. Saya ambil 2 kaki. Tu sedekah jariah. Selama mana kapek ni duk ada dalam masjid ni tuan-tuan. Kapek ni bukan 3-4 bulan. 5-6 tahun baru orang tukar. Banyak mana pahala kita dapat. Mati. Duk dalam kubur. Kapek ni duk ada lagi. Orang duduk dengar tazkirah. Orang duk semayang. Pahala dapat. Dengar kata ada orang nak pergi mengaji agama. Sekolah agama. Budak ni dia nak pergi mengaji di Mesir apa. Pak dia duit tak cukup. Bagi maklum. Dia pergi Mesir. Dia mengaji. Dia faham agama. Dia balik main Malaysia. Maklum matilah. Dia jadi ustaz. Dia mengajar. Contoh dia mengajar. Dia duduk main mengajar kuliah maghrib ke. Dia mengajar kat sekolah agama. Kat Mahat Tahfiz ke. Contoh dia main mengajar kuliah maghrib. Ada 50 orang. 10 orang tu faham ustaz tu mengajar.
10 orang tu dia buat ibadat kerana ustaz ni mengajar. Ustaz ni boleh mengajar kerana maklum bantu dia. Maklum duduk dalam kubur agak-agak maklum dapat pahala tak maklum? Dapat. Dia mengajar di sekolah tu. 40 orang pelajar dia. 10 orang jadi ustaz. 10 ni mengajar pula. 1 orang, 40 orang. 10 orang, 400 orang. 400 ni pula jadi ustaz. No dia lagi tak kiamat maklum. Pahala dia dapat tu. Kerana maklum taja seorang yang mengaji agama. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, bantulah orang yang nak belajar agama walaupun dengan hang bagi sebatang pen. Makcik tak ada apa, cik naklah ambil pen pergi menulis. Mengaji bagi. Dia nak mengaji agama. Selesai. Yang ketiga, yang terakhir. Maklum 10 lah. Yang ketiga, saya nak edarkan satu doa, boleh Maman? Kita edar satu doa. Pak Long ambil doa ni seorang satu. Mau tak cukup, saya pergi ambil kaita saya di bawah sana tu. Kaita duduk parking depan tu, tengok hak warna oren tu. Toyota hak warna oren tu kaita saya. Ambil dekat mereka. Baik, dalam doa ni Mak Long dapat dah kan? Dapat dah? Dapat dah. Tengok bahagian doa ni Mak Long. Duduk tengok gambar saya tu, segak serupa depan ni. Mak Long tengok bahagian doa tu. Saya ada letak 3 doa tu Mak Long weh. Saya letak 3 doa yang nak kena beramal bulan Ramadan ni. Yang pertama saya bagi doa dia tengok di bawah tu. Berbuka. Hak Pak Long, Mak Long duk baca selama ni. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu tu. Betul. Bagus. Tapi lama dah duk baca lagu tu. Hak ni saya bubuh. Hak baru sikit. Ambil hak lain sikit main bubuh. Bubuh. Panjang sikit. Lepas tu ada doa lepas berbuka. Tu. Oh baru tahu lepas buka pun ada doa Ustaz noh. Ha. Yang ketiga, doa slok. Okey. Mak Long tengok, kita baca sama-sama Mak Long. Kita baca sama-sama. Saya baca, Mak Long ikut di pengakhiran. Doa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat semua. Allahumma inni sumtu laka wa amantu bika wa tawakkaltu alayka fataqabbal minni waghfir li warzuqni rizqan halalan tayyiban waj'al fitri hadha fitran maqbula wa du'ai fihi mustajaba. Tengok dalam doa ni ada 7 benda kita minta. Ya Allah, aku berpuasa kerana-Mu, beriman dan bertawakal kepadamu. Terimalah daripada aku, ampunkan aku, kurniakan rezeki yang halal lagi baik, dan jadikan berbukaku ini diterima, serta doaku dimakbulkan. 7 benda yang kita minta. Cantik. Makan. Habis makan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Tu semua habis. Sambung kat tu. Sama-sama. Zahabadh dhama'u. Zahabadh dhama'u. Wabtallatil uruqu. Kuis luah. Wabtallatil uruqu. Wasabatal ajru. InsyaAllah. InsyaAllah baru kuat. Hak lain payah sebut. Hak senang sebut insyaAllah. Tutuh dah tak dengar. Tu lepas buka puasa. Telah hilang dahaga. Lepas ayam orat-orat pun telah basah. Pahala tetap diperolehi insya-Allah. Lepas tu tidur. Main ibadat apa balik tidur. Esok nak bangkit makan sok. Saya dulu saya letak doa sok ni panjang. Mereka kata payah. Jadi saya ambil Allahumma barik lana tu saya tukar sikit. Ulama juga buat bukan saya buat. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fi sahurina wa qina adzaban nar. Balik baca. Doa ni maklum pelekat kat tepi meja makan. Hak senang nak tengok duduk atas kursi tu pun nampak. Maklum tak? Duduk atas kursi pun nampak. Tak payah duduk apal lah maklum. Ni duduk gagah nak apal maklum. Tak apa nak ingat. Elok, ingat elok, raya pula dah. Betul tak? Jenis kita ni maklum. Nak apal ni lambat ingat. Dia pun duduk gagah. Tak sanggup. Duk baca doa. Tak mau nak tengok. Baca-baca lupa. Makin pergi tengok. Duduk balik. Habis-habis dia tanya lelaki dia. Doa lepas buka tu. Lelaki dia tanya insyaAllah. Baca tu. Lelaki dia tanya insyaAllah. Hak lain aku tak ingat. Hak aku ingat insyaAllah. Apa-apa mau elok gaya ni. Esok raya. Lah maklum pelekat kat tepi meja tu baca. Ni saya bagi-bagi dah. Saya bagi-bagi dah. Pakat-pakat beramal. InsyaAllah. Jadi maklum. Cukup dekat tu dululah untuk tazkirah malam ni. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Sebelum saya nak tangguh ni tuan-tuan, apa lagi Pak Long habis apa semua semayang lagi ni, kalau ni saya nak sambung sikit, itu saya nak minta diri lah nak balik. Pak Long nak di pintu-pintu keluar tu dia ada tabung-tabung maklum tengok ada muka saya tabung besi tu, tabung Yayasan Ar-Riyadah. Dalam tabung ni saya malam ni mai ni ada hajat lah. Hajat saya ni maklum iaitu saya duk tengah cari sedikit dana untuk saya nak perbaik pondok orang tua-tua di sekolah saya. Yayasan Ar-Riyadah ni di bawah kami ada pra-tahfiz. Pra-tahfiz ni budak-budak sekolah rendah ada lebih kurang dalam 140 orang. Lepas tu kita ada ma'had tahfiz ada dekat 20 orang. Yang ketiga pondok orang tua-tua. Makcik-makcik ni ada lebih kurang dekat 30 orang. Ada 30 orang. Dia 20 pondok ni, semua 30. Yang 20 tu, fasa pertama ni, dibangunkan bangunan tu pada tahun 2000, 2001, 2002 lagu tu. Dirasmikan oleh almarhum Tuanku Sultan Abdul Halim 2003. Dibagi oleh pejabat zakat Negeri Kedah. Jabatan Zakat Negeri Kedah. Jadi lah ni belum. Pondok lama ni. Dulu mereka buat belik ayak duduk dalam. Tapi jamban duduk luar. Tuk-tuk ni kalau nak terberak apa tengah malam dia kena pergi jamban tu. Jadi kita tahun lepas kami buat habis. Yayasan kita buat balik habis 75,000 kot. Buat jamban balik ke semua 20 pondok ni. Jadi lah ni. Pondok tu, dia 30 biji pondok. Dia ada 30 meter elektrik. Setiap pondok, satu pondok ada meter elektrik. Ayak, 30 pondok, 1 meter. Saya tak tahu dulu ni macam mana mereka buat, saya tak tahu. Jadi ayak ni selalu bermasalah. Ayak selalu bermasalah. Lagi putih. Bayangkan orang tua ni nak buat ibadat. Ni terputih dekat berapa hari ni. Terputih lah ni. Dia tengah terputih. Jadi dalam 30 pondok tu tinggal berapa belas orang. Hak lain balik. Bulan Ramadan ni mereka nak buat ibadat tak boleh. Ayak terputus. Jadi saya ni nak minta tolong tuan-tuan sikit. Malam ni saya nak settle yang pertama sekali masalah ayak tu. Yang pertama sekali masalah ayak. Saya panggil lah. Lambing punya geng ni mai tengok. Mereka kata Ustaz. Kami, dia kata saya tak berani. Dia kata nak kata macam ni. Kita kena buat balik ke semua baru. Dia kata tak boleh guna dah hak lama ni. Ayak daripada sadar ni derah. Dia kata tapi masalah masuk tak sampai tak tahu siapa. Jadi dia kata nak kena rodek buat balik ke semua. Saya tanya dia banyak mana kos. Dia kata puluh-puluh ribu. Tapi tak berani lagi nak abang berapa Ustaz. Pasal kami kalau boleh nak jimat setakat mana yang mampu. Jadi baru ni saya dah bagi dah deposit 5,000 untuk mereka buat ayak. Di malam ni lah kalau tuan-tuan berhajat nak bagi sikit 10, 2, 40 tu tabung duk ada kat luar. Kalau rasa lah nak bagi sikit, belakang doa ni ada nombor akaun yayasan, ada QR. Kat bubuh lah, seorang sekupang 2 pun tak apa dah. Maklum lah sekupang 2.
Saya nak minta tolong tu. Dan saya nak tawarlah. Kalau kot dalam masjid ni ada yang jenis pandai baik-baik ni. Dia kata, Ustaz, saya tak mau bagi duit. Saya nak pergi tolong bagi selesai. Saya buat semua. Alhamdulillah. Mai. Bagi selesai masalah ayak tu. Saya bukan nak duit. Saya mak dia tuan-tuan, tolong pergi bagi selesai. Pak Long, saya beli barang, saya buat semua, Ustaz. Saya tak mau bagi duit. Jomlah Pak Long tolong saya. Pilah tolong tarik paip saya, Pak Long buh tangki apa semua. Pi Pak Long ingat mau ayak tak terbit, Pak Long saya buh dalam tangki tu. Nah, Pak Long. Pi duk tarik mau ayak tak terbit pula Pak Long saya buh dalam tangki tu tadi. Pi tolong saya, tak bagi duit, tak mau pi tolong selesai masalah tu saya. Jadi saya nak minta tolong hak tu lah. Bukan tolong saya, tolong saya tok-tok tu. Saya rasa sedih Pak Long bila mereka balik. Ustaz, kami Ramadan nak main, nak baca Quran, nak buat ibadat. Dia kata, Ustaz, pergilah ejah, Ustaz, bagi ayat ada. Bagi kami boleh. Semayang lah, dia kata, kami pun bukan jenis duk mandi hadas dah. Tu habang saya lagu tu, Pak Long. Saya pun nama cerita hak tu lah. Ayat tu mereka nak guna buat ibadat, bukan nak mandi hadas dah, Pak Long. Jadi tiba-tiba ayat ni tak terbit. Jadi ralat jugalah. Kenapa pakat tolonglah. Terima kasih semua Mak Long. Pak Long, terima kasih. Minta maaf Mak Long melawak lebih kurang. Minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.